Kenal dia. Kalau batuknya sekali maknanya kopi O. Kalau 2 kali kopi O tu nak kau sikit. Dah tahu ni istimewanya orang buat. Suami dulu atas meja tu tengok muka suami dah tahu dah suami nak makan apa. Dia ada ilmu kasyaf macam wali-wali. Orang lelaki tak ada ilmu dia lah. Orang lelaki kadang-kadang kita cakap dia tak faham. Sama ada dia tak faham atau perempuan tak faham. Itu lelaki. Lelaki tak payah cakap, perempuan tak payah cakap. Hanya dengan jelingan mata suami dia dah tahu suami nak. Itu kehebatan seorang isteri, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Dia punya apa? Kerjanya kena taat. Taat je. Suami nak kopi O, buat. Abang nak buka puasa ini tom yam goong, buat. Search dekat TikTok, dekat YouTube. Tengok Hairul Amin KA ada buat ke tak? Kalau ada kita nak buat yang KA punya. Tak nak yang lain punya. Kalau tak ada KA pun tengok pula Cik Sayang ada ke tak? Cik Sayang tak ada, baru tengok apa nama Maknum Cik Nom. Cik Nom tak ada, barulah tengok apa nama Page Kemas ke, Page Herwa ke kadang-kadang. Ini idea lah boleh depan ni buat konten masak-masak InsyaAllah. Tapi saya sedang buat dah cuma view tak berapa naik. Tak apa, nanti kita bincang macam mana nak naikkan view. Tuan-tuan yang dirahmati Allah itu. Lagi suami nak apa? Nak sembahyang, siapkan baju. Digosoknya bajunya, tajamnya baju ni. Kalau makmum sebelah terlanggar boleh luka badan ni. Gunalah nak sediakan untuk suami. Siapa tahu isteri yang mana walaupun duduk rumah je, lepas-lepas